dapat pahala macam awak baca. Boleh ikut tapi ikut dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama di dalam sebuah majlis, yaitu majlis khatam tadarus Al-Quran bagi sesi 2025. Dan insyaAllah sebentar sahaja lagi akan diperdengarkan alunan bacaan Al-Quran bagi majlis khatam tadarus Al-Quran untuk program penutupan Ihya Ramadan untuk tahun 2025 insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, Ustaz menyerahkan majlis khatam Al-Quran ini kepada Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin. Dan dengan segala hormatnya majlis dipersilakan. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. شهد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin-nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Innal anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasjudun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات صبحا وأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ذكر ما في القلوب وقيل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
ربك واستغفر إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Baik, kita akan semua murid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلم والمعلمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبثنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا، ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sadaqallahul azim. Demikian tadi alunan bacaan surah-surah lazim bagi majlis khatam tadarus Al-Quran, antara salah satu program perjalanan penutupan bagi program Ambang Ramadan dan juga Ihya Ramadan. Kita ada lagi program yang akan dilaksanakan pada sesi selepas sesi persekolahan. Sebelum itu yang berusaha Tuan Guru Besar SRA Ibn Rushd, Ustaz Husaini bin Selamat, Ustazah Masliana selaku penolong kanan karyawan murid. Baik, insyaAllah semoga perjalanan program kita pada hari ini sehingga lewat pada jam 8:30 malam nanti berjalan dengan lancar, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa juga Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin selaku pembimbing, guru pembimbing untuk majlis khatam Al-Quran, majlis khatam tadarus Al-Quran pada petang ini. Dan sebentar tadi telah berlangsung, yang telah diperdengarkan bacaan Al-Quran, bacaan surah-surah lazim daripada abang-abang daripada tahun 6 insyaAllah. Baik, tanpa membuang masa lagi, Ustaz menjemput Tuan Guru Besar SRA Ibn Rushd, Ustaz Husaini bin Selamat bagi menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Nazrul pengacara majlis pada petang ini. Yang dihormati Ustazah Masliana, Guru Penolong Kalangan, Ustaz-Ustaz, saudara-saudara, anak-anak, putera dan puteri program Khatam Al-Quran SRA lulus tahun 2025 yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat melaksanakan Khatam Tadarus peringkat sekolah kita, ya, yang mana program Tadarus ini bermula sejak 2 hari bulan Ramadan yang lalu. Semua murid-murid terlibat, guru-guru terlibat, ya, kaki tangan serta sesi pagi dan sesi petang, ya. Semua terlibat. Jadi hari ini kita buat khatam tadarus, ya. Mudah-mudahan semua dah selesai khatam, ya, apa yang telah diamanahkan. Ada yang dapat 2 juzuk, ada yang dapat 1 juzuk, ada yang dapat 3 juzuk, ya, ada yang kongsi, ya. Tapi apa yang saya harapkan dapat diselesaikan dengan baik, ya. Mandi kita dah sempurna daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 kita dah dapat khatam, ya. Jadi terima kasih pada semua guru-guru serta peserta anak-anak yang dikasihi atas usaha menjayakan program tadarus ini, ya. Kita beramal dengan Al-Quran, InsyaAllah, ya, Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kita di akhirat nanti, InsyaAllah, ya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, selain daripada itu, apa yang Ustaz harapkan ialah anak-anak terus membaca Al-Quran setiap hari, ya. Ada yang belum boleh baca, ada yang tak boleh baca, ada yang masih iqra, ada yang masih muqaddam, ya. Apa pun mesti belajar terus baca hari-hari. Hari-hari mesti baca. Jangan baca sebulan sekali, ya. Baca hari-hari, ya. Kalau tak dapat 1 muka, separuh muka. Tak dapat separuh muka, 1 ayat pun jadi, ya. 1 ayat pun tak apa, ya. Allah janjikan pahala yang besar. Kalau kita lagi susah baca, kita belum pandai, tapi kita nak baca, lagi besar pahala Allah bagi pada kita, ya. Jadi kita kena istiqomah, ya. InsyaAllah kita doakan semua anak-anak dapat membaca dengan baik, ya, dapat beribadat dengan Al-Quran dengan baik, ya. Baca, kena baca hari, ya. Baca dengan mak, dengan ayah di rumah lagi baik, ya. Ya. Jadi kalau ada yang salah mungkin mak boleh tegur atau ayah boleh tegur, ya. Begitu juga anak-anak yang dah pandai boleh bantu adik-adik, ya. Bantu adik-adik baca Al-Quran di rumah, ya. Ini yang ada ni, siapa yang dah 5 kali khatam dah? Angkat-angkat. Ada jenam lah, ada 5, ya. 1 kali khatam. Okay. Alhamdulillah, baik jatuh, ya. Teruskan, ya. Teruskan.
setahun sekali hantamkan Al-Quran pun tak apa. Ya. Ya. Anak-anak yang dikasih sekalian, kita maklum hari ini kita masih berpuasa. Ya, ada berapa hari dah hari ini? 25. Hari ini hari yang ke-20. Jadi anak-anak sekalian, ya, ada tinggal beberapa hari lagi untuk kita menjalankan kewajipan kita, ya, berpuasa. Ya. Nanti Ustaz akan tanya pada guru-guru, ya, mana-mana anak-anak yang dapat, berapa ramai anak-anak yang dapat berpuasa penuh. Ya. Duit raya tak payah tanya lah. Ustaz dah tunggu je. Ya. Ustaz dah sedia banyak lah duit raya. Ya. Tapi Ustaz nak tengok juga berapa ramai yang puasa penuh. Ya. Sebab hari-hari Ustaz tengok bilik air tu tak putus-putus. Ya. Kejap basuh itu, kejap basuh ini, kejap basuh kepala, kejap basuh muka. Ya. Kamu ada yang tahu, ya, dengan Allah, ya, puasa kamu. Ya, Ustaz, kamu boleh tipu, kan? Puasa tak? Puasa. Puasa tak? Puasa, kan? Tapi kalau kamu tipu, Allah tahu. Ya, anak-anak yang dikasih sekalian, apapun, Ustaz pasti ramai yang puasa, ya, ramai yang berjaya, ya, puasa dengan baik, ya. Puasa ni kita kena jadi anak yang baik, ya, jadi anak yang baik, baik pada diri sendiri, ya, jaga tingkah laku kita, ya, jaga kita punya adab, ya. Kalau hari-hari mengumpat, hari-hari bergaduh, kalau bulan biasa, bulan puasa tak boleh. Bulan puasa tak boleh. Ya. Kena jaga, kena tahan nafsu kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Anak-anak yang dikasih, tahniah kepada semua anak-anak yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah, ya, sepanjang program Ramadan ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ya, sumbangan yang pihak sekolah terima setakat hari ini lebih kurang ada 8,000 ringgit. Ya, lebih kurang. Ya, semalam telefon ahli majlis, dia kata nak bagi lagi 2,000 lagi. 2,000. Ya, tapi yang itu mungkin lewat sikit sampai, mungkin guna untuk lepas raya nanti. Ya. Jadi Ustaz bagi pihak sekolah mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua anak-anak, ya. Terima kasih atas sumbangan. Ya. Lagi mudah-mudahan Allah membalas dengan berganda, ya. Bagi RM10, Allah balas RM100. Ya. InsyaAllah. Jadi anak-anak dikasih, seperti yang maklum, hari ini kita akan tadarus. Kemudian petang nanti kita ada penyampaian sumbangan untuk anak-anak yatim dan asnaf, ya, daripada sumbangan yang anak-anak beri tadi, supaya kita ingat mereka, ya. Mudah-mudahan dapat membantu sedikit sebanyak untuk mereka berhari raya, ya. Dapat beli baju juga, dapat beli kuih juga, ya, dapat balik kampung juga, ya. Walaupun tak banyak, ya, adalah seorang dapat dalam 100 atau mungkin lebih, ya. Jadi kemudian anak-anak yatim dan asnaf ini bersama guru-guru insyaAllah meneruskan dengan program berbuka puasa, ya. Anak-anak yang lain insyaAllah, ya, lain kali, ya, buka puasa di rumah, ya. Jadi esok lusa dah balik kampung, lusa pun dah balik kampung.
tiap Khamis. Jumaat dah balik. Kampung. Tinggallah Ustaz Saruddin di sekolah. Jaga. Apa pun Ustaz suka pesan. Pesan. Pertama sekali adab. Adab. Terutamanya dalam ziarah, pergi rumah orang, jaga adab. Bukan rumah kita. Nak duduk, nak minum, nak makan, nak berjalan, jaga. Jadi, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dipelajari untuk berziarah, anak-anak amalkan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Selain daripada itu, jaga keselamatan diri masing-masing. Main bunga api. Boleh main tak? Boleh. Boleh Ustaz. Boleh main. Tapi pastikan ada ayah ataupun pakcik yang jaga. Jangan main. Kamu adik-adik, kamu tembak adik pula. Kamu tembak dia pula. Tak boleh. Jaga keselamatan diri masing-masing. InsyaAllah kita akan cuti beraya selama 1 minggu. 1 minggu. Hari. Hari takut. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 9 hari. 9 hari ya. Cuti beraya. 9 hari. Kau balik kampung, cari duit raya. Siapa tak banyak, pergi rumah Ustaz ini. Jadi anak-anak yang dikasih sekalian, terima kasih kerana melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dapat ada sekolah dengan baik sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi insyaAllah nanti lepas cuti yang keadaan yang sehat dan selamat insyaAllah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada guru besar kita Ustaz Husaini dan selamat di atas ucapan dan nasihat seperti itu tadi. Okey, Ustaz harapkan pelajar-pelajar dapat mengambil pesanan. Walaupun kita di sekolah ni dah menyambut majlis khatam Al-Quran, ini tak bermaksud berakhirlah awak punya mengaji. Berakhirnya awak daripada membaca Al-Quran. Teruskan seperti mana pelajar-pelajar sedia maklum, bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan yang mendidik, bulan yang mengajar kita supaya menjadi lebih baik di bulan-bulan yang akan datang, di bulan-bulan yang lain. Jadi teruskan. Masih lagi berbaki beberapa hari bulan Ramadan. Jadi awak rebut, walaupun dah khatam Al-Quran, awak rebutlah beberapa hari lagi ni dengan mengaji banyak-banyak. Sebab kita masih lagi di dalam bulan keberkatan, di mana Allah kata bila kita laksanakan satu kebaikan, Allah gandakan berlipat kali ganda. Dan insyaAllah tanpa tanpa buang masa, Ustaz menjemput Tuan Guru Besar SRI Ibn Rushd
diiringi dengan Ustazah Masliana bagi menyampaikan cenderahati kepada pelajar-pelajar Khatam Al-Quran majlis dengan segala warnanya. Dipersilakan. Diri mana? Diri kat sini. Ada. Kat mana ada? Nak berdiri, nak bagi depan. Oh, depan sana. Oh, depan sana. Mana? Dekat tu. Dekat depan. Boleh.